Okey, kita dah habis jalan dah. So, kita akan berhenti berehat di bus Suzuki. Okey kawan-kawan semua, jadi untuk kawan-kawan yang nak datang ke KL International Mobility Show ataupun CLIMS ni, dia berlangsung daripada 12 hingga 21 hari bulan. Jadi kemasukan adalah percuma pada hari Isnin hingga Khamis. Tapi untuk hari Jumaat, Sabtu Ahad, kena bayarlah. Tiketnya tapi tak mahal pun, iaitu RM30. RM15 untuk warga emas di atas 60 tahun dan juga untuk kanak-kanak di bawah 12 tahun. Kemasukan adalah percuma. Jadi, datanglah, kita tengok macam-macam jenis kereta, macam-macam jenis kenderaan dan ada Suzuki kat sini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Kita hari ini berada dekat CLIMS dan juga berada dekat bus Suzuki. Suzuki adalah jenama motosikal yang satu-satunya jenama motosikal hadir ke pameran kali ini. Dan jom kita mulakan apa yang ditontonkan, apa yang ada di pameran Suzuki kali ini. Okay, di sebelah kanan saya adalah jentera GSX yang ditunggang oleh Adam Noordin, jago pelumba negara kita, dan yang ini bersama dengan piala-piala yang telah pun mereka menangi untuk tahun ini dan tahun sebelumnya. Tahniah buat Suzuki atas kemenangan yang dikecapi mereka. Di sebelah kiri saya adalah dua model kembara daripada Suzuki, iaitu V-Strom 1054 dan juga V-Strom 800, dan juga hadir dengan color baru untuk tahun ini. Dan seperti mana yang kawan-kawan tahu, kedua-dua model ini kita dah test pun dan memang antara jentera yang orang kata apa, sesuai untuk kegunaan harian, sesuai untuk kembara yang boleh kita bawa di jalanan biasa dan juga di lawan off-road. Dia punya penggunaan bahan api, dia punya prestasi enjin, dia punya keselesaan memang on top lah untuk model-model ini. Dan that's why saya rasa antara model yang sedang mendapat perhatian tinggi atau sedang mendapat permintaan yang tinggi di kalangan para peminat kembara di Malaysia. Minat dengan model rasak, ini dia lah model terbaru daripada Suzuki, iaitu Suzuki DRZ 4SM. So model ni ada dua variant, satu daripadanya memang off-road dan satu daripadanya memang untuk on-road. Harganya lebih kurang RM40,000. Dan apa yang menarik, kita tengok kat bahagian depan ni, kawan lihat design dia memang unik, ada gaya macam retro. So model ni 300cc, 3.8 HP. Dia punya sistem transmission dia ada 5 kelajuan. Dia juga ada dengan Suzuki Clutch Assist System dan juga ada traction control, dan model ini ada 2 mode tunggangan ni. Okey, harganya seperti saya kata tadi sekitar RM40,000. Memang mantap. Kalau cerita secara peribadi lah kan, peribadi ini adalah model yang model idaman saya lah, iaitu Suzuki Hayabusa 1300. So model ni model SE dan juga ada dengan color serba baru lah. Kalau kawan tengok design dia saja membuatkan saya cukup teruja lah kan. Tak payah cerita tentang power dia, tak payah cerita pasal kelajuan berapa dia pergi. Tengok saya dah tahu dah. Hayabusa ni memang antara model yang paling optimum atau paling terunggul untuk keluarga Suzuki. Kepada kawan-kawan yang kaki ride, motor jalanan atau street bike, dan sebelah kanan saya 1000, dan sebelah kiri saya 800. So kedua-dua model ini hadir dengan warna serba baru kan. Okey, apa yang dapat tengok ada tak sama? Lebih kurang sama, especially dari segi design tangki dia, dari segi panel meter dia dah guna panel meter TFT. Dia punya switch pun lebih kurang sama. Tapi yang paling best sekali, dia punya riding position, dia punya kuasa hantaran dia punya sistem elektronik macam-macam ada man. Dia ada traction control, dia ada ABS lah, dia ada mode tunggangan lah, dia ada Suzuki intelligence system, dia ada quick shifter, macam-macam. Jadi kalau nak tengok dan juga nak rasa dengan lebih dekat, kena kunjungilah wakil pengedar Suzuki yang berdekatan dengan kawan-kawan semua. Tapi saya rasa memang dua motor ni memang cukup padu lah. V-Strom 250 SX, Gixxer 250. So ini adalah pilihan kawan-kawan semua yang pakai lesen B2. No problem. Lesen apa pun, yang paling penting sekali menungganlah dengan selamat. Okey, so GSX ni kita dah test dulu, iaitu Gixxer ni memang menurut kata kawan-kawan saya, especially Rizwan, dia kata memang selesa lah dia nak ride. Dia pergi pada hala, dia pergi kan. Riding position dia memang selesa. Dia punya power juga memang mantap. So V-Strom 250 ni pun dah ramai yang pakai, bukan saja sesuai tuntungan harian, dia juga boleh bawa untuk kembara kerana enjin dia memang tahan rasak, penggunaan bahan api juga jimat, dan riding position juga sangat-sangat selesa. Saya rasa kedua-dua ni korang boleh pilih kot, tak lama lagi. Tak lupa juga kepada jenama kedua
buatan tempatan iaitu Avast. So inilah model yang dikeluarkan oleh Avast baru-baru ini, iaitu Avast Kencana Sport, hadir dengan enjin 115cc. It's a very basic bike, tetapi kita patut berbangga lah kerana inilah model kedua ataupun jenama kedua buatan negara kita. Okey, so kawan-kawan semua tahu harga untuk model ini juga sangat berpatutan, iaitu di bawah RM6,000. Ada dua pilihan colour yang dipamerkan kat sini, dan saya rasa ini juga boleh kawan-kawan pilih untuk kegunaan harian, pergi belajar ke, nak pergi tempat kerja ke. It's a very good bike.